Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Ahadith ataupun kisah-kisah ghaib yang bersumberkan daripada hadis-hadis sahih, kebanyakannya diambil daripada Bukhari dan Muslim, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung bicara kita ataupun perbincangan kita membaca kisah nombor 3. Kisah nombor 3 ini kisah yang berkaitan dengan al-bitaqah. Dalam bahasa orang-orang yang mengaji agama ni, biasanya mereka nak rujuk kepada hadis ni, mereka akan kata hadisul bitaqah. Hadis berkaitan dengan kad kecil. Hadis berkaitan dengan kad kecil yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, ia akan berlaku, belum lagi berlaku. Ia akan berlaku di hari kiamat nanti. Sebab itu Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar sewaktu dia membawakan kisah ini, dia letakkan dengan sedikit preamble ataupun muqaddimah sedikit. Dia kata apa? Dia kata hadzal hadis yahqi qissata 'abdin min 'ibadillah athqalat kahilahu dhunub. Hadis ini menceritakan tentang kisah seorang hamba daripada hamba Allah Azza wa Jalla yang mana dosa telah memberatkan bahunya, dosa telah memberatkan dirinya. Wa akhrasat lisanahu al-auzar, yang mana lidahnya telah dikeluhkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan telah menjadikan lidah dia bisu. Kaifala wa dhunubuhu wa khatayahu allati dawwanaha al-kiramul katibun mala'at 99 sijilla. Bagaimana tidak, kata Syekh, bagaimana tidak, sedangkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dalam dunia yang telah dicatat, yang telah ditulis oleh kiramul katibun, oleh malaikat-malaikat penulis yang Allah Ta'ala telah perintahkan mereka untuk menulis, mala'at 99 sijilla, mana yang bermakna dosanya, kesalahannya ditulis oleh malaikat, yang mana tulisan berkaitan dengan dosa-dosanya itu telah memenuhi 99 buku, 99 lembaran. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada tulisan ataupun lembaran itu, daripada kitab itu, besarnya seperti mata memandang, sepanjang mata memandang. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengampunkan orang ni kerana orang ini mempunyai satu keistimewaan yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. Hadisnya, siapa yang ada buku boleh tengok buku, siapa yang tak ada buku boleh tengok kat skrin.
Tengok kat skrin sekejap ya, saya nak kongsikan sekejap. Saya nak kongsikan sekejap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini versi bahasa Arab lah, boleh lah kan? Tak ada yang bahasa Melayu tu, saya tak ada version yang PDF macam ni. Jadi ini yang bahasa Arab punya. Nasul hadis. Teks bagi hadis ni kita baca dulu, lepas tu saya terjemah, lepas tu nanti kita akan sama-sama ambil faedah daripada hadis ni insya-Allah. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijilla kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha shay'a adhalamaka katabatil hafidhun yaqulu la ya rab fayaqulu afalaka udhur fayaqul la ya rab fayaqul bala inna laka indana hasana wa innahu la dhulma alayka al-yawm فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni merupakan hadis yang masyhur seperti mana yang saya sebut tadi, ia merupakan hadis yang dinamakan oleh para ulama seperti hadisul bitaqah. Hadis ni riwayat al-Imam Tirmizi yang mana ia bertaraf hasan, sebahagian ulama mengatakan ia sahih. Tak ada masalah lah. Tapi hadis ni boleh diterima pakai kerana ia sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Okey, kita tengok. Apa maksud hadis ini? Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Moga Allah Azza wa Jalla merahmati dia, meredai dia dan ayahnya. Kerana Abdullah bin Amr merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya pun sahabat Nabi, iaitulah Al-Amr ibn Al-As. Al-Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Maksud dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya hadis ni dia bukan ambil daripada sahabat lain, tapi dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang dengar betul-betul daripada Nabi, sebab tu dia kata sami'tu. Sahabat dia tak berani sebut sami'tu melainkan sesuatu yang dia dengar sendiri. Kalau dia dengar daripada sahabat lain, sama ada dia sebut nama sahabat lain tu ataupun dia gugurkan nama sahabat tapi dia kata an. Kalau sahabat riwayat daripada sahabat tak sebut nama sahabat yang menjadi gurunya dan dia terus kepada Nabi dengan lafaz an, para ulama ahli sunnah tidak bermasalah untuk menerima riwayat tersebut kerana di sisi ahli sunnah kullu sahabati udul, setiap daripada sahabat ni adalah adil belaka, jujur belaka. Ya? Jujur belaka maksudnya tidak ada masalah, tidak ada kesangsian. Sahabat ni banyak mengambil daripada sahabat yang lain. Jadi bila sahabat ambil daripada sahabat, tak ada ruang untuk kita sangsi, tidak ada ruang untuk kita kata sahabat ni berpakat untuk berbohong, kerana sahabat ni telah menggadaikan segala yang mereka ada semata-mata untuk agama ni. Semata-mata untuk agama Islam. Okey. Baik. Abdullah bin Amr mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati
ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, akan memilih, akan pilih satu orang daripada lelaki di kalangan umat aku ini dan diletakkan di depan semua makhluk-makhluk pada hari kiamat. Nabi SAW cerita tentang apa yang bakal berlaku di hari kiamat nanti ni. Benda ni masih belum berlaku. Benda ni akan berlaku. Macam mana dia berlaku? Allah Ta'ala akan pilih satu orang daripada kalangan umat Nabi SAW di depan semua makhluk yang ada. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena banyak doa kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla ini menutup aib kita. Sebab kita tak tahu di hari kiamat nanti ni macam mana nasib kita. Kan? Macam mana nasib kita, kita tak tahu. Tapi orang yang Allah Ta'ala pilih ni, Allah Ta'ala akan pilih dia di depan makhluk-makhluk lain, akan diletakkan di depan makhluk-makhluk lain, semua pakat tengok belaka. Ni boleh jadi kita, boleh jadi orang lain. Boleh jadi kita, boleh jadi orang lain. Sebab tu kita kena doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala rahmati kita, tutup aib kita, tidak bongkarkan aib kita di hadapan sesiapa pun, dan kita bertaubat kepada Allah sentiasa. Jadi bila Allah Ta'ala dah pilih dia depan orang lain, depan makhluk lain, Allah Ta'ala pilih dia. Bila? Di padang mahsyar. Sebelum daripada kita diputuskan untuk masuk ke syurga atau neraka, peristiwa ni akan berlaku. Peristiwa ni akan berlaku. Apa yang dilakukan kepada lelaki ni? Apa yang dilakukan pada orang ni? Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Allah Azza wa Jalla akan kita panggil apa? Sekejap tuan-tuan. Okey. Sorry tuan-tuan. Anak duk tanya barang. Okey. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Allah Azza wa Jalla akan yanshur. Yanshur ni maksudnya Allah Ta'ala akan keluarkan, edarkan kepada dia 99 buku besar. 99 buku besar, kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada buku besar itu luasnya seperti seluas mata memandang. Apa maksudnya? Maksudnya buku tu besar. Ada 99 buah. Satu buah luah dia tu seluas mata memandang. Bayangkanlah. Luas mata memandang ni berapa kilometer agak-agak. Kita boleh agaklah. Saya tak tahu berapa luas mata memandang ni punya luas. Tapi begitu besar lah. Selagi mata boleh tengok, itulah panjang buku tu. Kenapa banyak sangat buku dia ni? Iyalah. Setiap daripada gerakan dia, setiap perkataan yang diucapkan, setiap tindakan dia akan ditulis oleh malaikat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran ini bagaimana Allah Taala akan membentangkan catatan amalan. Allah Taala akan bentangkan catatan amalan pada setiap orang, tapi ada orang yang apabila dapat buku catatan amalan tu dia kata apa? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mali hadzal kitab. Ni kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana dia tak tinggal sedikit pun. Tak tinggal yang kecil, tak tinggal yang besar, melainkan kesemuanya akan ditulis.
Jadi sebab tu buku ni besar. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Jadi Nabi SAW cerita kepada kita, ni akan berlaku ni dekat padang mahsyar ni, ada satu orang buku dia 99 buah, yang mana setiap buah itu saiz bagi setiap buku tu luah mata memandang. Setiap daripada tindakan dia, setiap daripada amalan dia, setiap daripada perkataan yang diucapkan ditulis oleh malaikat. Summa yaqul, kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya dia. Allah Ta'ala tanya dia. Allah Ta'ala kata, "Atunkiru min hadha syai'a?" Adakah kamu ingin untuk membantah apa yang ditulis di dalam catatan ini? Tuan-tuan, ini benda yang kita kena tahu. Allah Azza wa Jalla, kalau dia tak tanya pun, dia tahu dah benda yang ditulis itu betul ke tidak. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan malaikat dia malaikat yang amanah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang malaikat. Tentang malaikat. La ya'suna ma amarahum. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka ini sekali-kali tidak akan melakukan apa yang kita panggil sebagai penderhakaan kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Sekali-kali mereka tidak menderhakai Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Allah Ta'ala suruh dia buat apa pun dia buat. Allah Ta'ala suruh mereka laksanakan apa pun mereka laksanakan. Selagi mana Allah Ta'ala perintahkan, selagi itulah mereka laksanakan. Itu maksudnya la ya'suna Allah ma amarahum. Sekali-kali mereka tidak akan menderhakai Allah atas tindakan yang Allah Subhanahu wa taala laksanakan kepada mereka. Perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ini di antara ciri-ciri dan sifat malaikat yang kita tak boleh nak bantah. Malaikat ni jujur dalam menulis. Malaikat ni jujur dalam melaksanakan amanah. Malaikat ni tak buat khianat ketika melaksanakan tugas. Kalau Allah Ta'ala kata kepada malaikat turunkan rezeki, mereka akan turunkan rezeki. Kalau Allah Subhanahu wa taala arahkan malaikat untuk orang kata apa, turunkan wahyu, maka turunkan wahyu. Mereka tak ubah wahyu. Mereka tak ubah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka laksanakan. Bila Allah Ta'ala kata pergi cabut nyawa, orang sekian lebih sekian hari untuk hari ini, orang sekian. Bayangkanlah dalam dunia ni berapa ramai kan yang akan mati dalam satu hari. Dalam detik yang sama, dalam minit yang sama, dalam hari yang sama ramai. Sebab dunia ni besar, luas. Tidak ada siapa pun yang tersilap mati. Lepas mati hidup balik. Pasal apa? Malaikat kata silap, dia silap cabut nyawa. No. Setiap daripada malaikat melaksanakan tugas mereka dengan amanah, dengan jujur, kerana mereka tak ada kepentingan pun untuk khianat kat kita. Mereka bukan ada nafsu nak pergi khianat ni. Jadi, apabila malaikat ini adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka amanah, jadikan mereka jujur. Untuk apa Tuhan tanya? Antukiru min hadza syai'a. Ni soalan ni pasal apa Tuhan nak tanya ni? Adakah kamu, wahai manusia yang aku pilih, yang aku letakkan di hadapan semua makhluk yang ada di padang mahsyar ini, aku datangkan kepada kamu 99 buku catatan amal bermula daripada kamu hidup sehingga ke saat kamu menghembuskan nafas yang terakhir. Aku minta malaikat, aku arahkan malaikat untuk tulis semua. Tiba-tiba aku nak kata, adakah kamu nak bantah apa-apa yang ada dalam buku ni? Sepatutnya Tuhan tak perlu tanya. Sepatutnya Tuhan tak perlu tanya pun. Kan? Untuk tahu. Memang Tuhan tak perlu tanya untuk tahu. Tapi itu kenapa Tuhan tanya? Akal kita yang cetek akan berfikir dan berfikir dan berfikir. Tetapi Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang setiap daripada tindakannya, setiap daripada perintahnya
mengandungi hikmah. Allah Azza wa Jalla ini hakim. Apa itu hakim? Setiap daripada tindakannya, setiap daripada peraturannya, setiap daripada takdirnya mengandungi hikmah yang manusia kadang-kadang terpaksa untuk berfikir panjang untuk memahaminya. Allah Azza wa Jalla apabila bertanya kepada orang ni, adakah kamu nak bantah apa-apa? Sebenarnya bukan bermakna kalau kita bantah, kalau orang ni bantah, baru Tuhan nak sedar. Tidak. Kerana Allah Azza wa Jalla itu maha mengetahui. Kita tak bagi tahu pun Tuhan tahu. Sebelum kita nak bantah pun Tuhan tahu kita akan bantah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala bagi ruang? Inilah yang dipanggil sebagai keadilan itu mesti dirasai. Bukan hanya keadilan itu dilaksanakan, tetapi mesti dirasai oleh semua, dan keadilan itu mesti dilihat adil. Ada keadilan tak dilihat adil, ini pun Allah Ta'ala tak mau. Kerana di hari akhirat nanti, setiap daripada orang akan merasa keadilan itu dan akan melihat keadilan itu dilaksanakan. Bukan hanya adil tu ada, tapi dilihat. Sebab tu dalam istilah apa? Istilah undang-undang ini pun dipakai. Dia kata adil itu bukan hanya adil, tetapi mesti dilihat adil. Orang lain nampak adil. Jadi sebab itu Allah Ta'ala beri ruang. Atunkiru min hadha syai'a. Bagi ruang kalau dia nak berhujah. Bagi peluang untuk dia berhujah. Kalau dia nak sebut apa-apa, bagi dia ruang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila kita dalam dunia ini berbeza pendapat dengan orang, sebelum kita nak bantah, sebelum kita nak hukum orang tu, bagi dia ruang untuk dia membela diri dia. Sebab itu dalam mahkamah, mana-mana mahkamah, bahkan mahkamah Islam yang bersumberkan daripada wahyu pun, ada ruang untuk membela diri. Diberikan ruang untuk memberi keterangan. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui pun memberikan ruang. Apatah lagi kita. Tapi kalau daripada awal kita tak beri ruang pada orang, kita hukum dulu, maksudnya kita tidak beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hadis ini. Kita kena bagi ruang untuk orang bela diri. Kita kena bagi ruang untuk orang menjelaskan. Kalau perkara itu kurang jelas. Tapi kalau dia bagi tahu kat kita, dia tersilap, dan kita maaf kalau dia tersilap. Kita berikanlah dia uzur. Ataupun mungkin perkataan dia tu tak berapa nak jelas. Kita bagi ruang untuk dia huraikan maksud yang sebenar. Jangan terlalu cepat untuk menghukum. Jangan terlalu cepat menghukum. Itu perkara yang pertama. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, di hari akhirat, Tuhan ni kalau dia tak bagi ruang pun, siapa nak petikai dia? Tuhan ni kalau dia tak bagi ruang pada orang untuk jawab pun, siapa yang nak berkuasa lagi atas dia? Dia yang paling berkuasa. Dia boleh buat apa yang dia suka. Fa'alul lima yurid. Kan? Dia buat apa yang dia nak. Tidak ada siapa yang boleh paksa Tuhan. Tidak ada siapa pun yang boleh mengarahkan Tuhan untuk buat itu ataupun buat ini. Tuhan itu maha berkuasa. Apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Apa yang dia hendak, dia boleh laksanakan. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang dia ataupun menahan. Tetapi dalam keadaan dia berkuasa, dalam keadaan dia berkehendak, dalam keadaan siapa pun tak boleh paksa dia, tetap Allah Azza wa Jalla memberikan ruang untuk orang berhujah. Jadi Tuhan kata dia, atunkiru min hadha syai'a, kamu nak bantah apa-apa tak? Azalamaka katabatil hafizun, adakah penulis-penulis yang aku arahkan mereka ini, yakni malaikat, yang aku suruh mereka ini menulis amalan kamu, memeliharanya di dalam catatan ini sehingga dibawa di hadapan kamu ini, ada tak mereka ini telah berlaku zalim pada kamu? Kalau ada, tolong bagi tahu. Ni aku bagi ruang ni pada kamu. Itulah maksudnya hadis ni.
Allah memberikan ruang kepada makhluk, kepada manusia yang pada ketika itu tidak berkuasa, yang pada waktu itu tidak berdaya, yang pada waktu itu berada dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Allah tetap memberikan ruang. Allah tetap memberikan peluang untuk seseorang itu berhujah. Mungkin ada benda nak cakap, tolong cakap. Yaqulu la ya Rab. Hamba Allah Ta'ala ini apabila diberikan ruang oleh Allah untuk bercakap, kalau ada benda yang nak dibantah, tolong bagi tahu. Maka hamba ni kata, la ya Rab. Tidak ada bantahan wahai Tuhan. Tidak ada tengkangan wahai Tuhan. Dan tidak ada keraguan pada malaikat yang telah mencatat setiap daripada amalan aku ini. Tak ada apa nak bantah. Tak ada apa pun aku nak pertikai. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Maksudnya terbuktilah malaikat ini malaikat yang amanah. Malaikat ini tidak buat khianat, tidak buat zalim, dan kita kena bersedia. Setiap daripada amalan kita akan ditulis. Kenapa tulis? Supaya menjadi bukti. Kenapa nak kena jadi bukti pula? Inilah. Supaya keadilan Allah Ta'ala itu berlaku dan dilihat ia itu berlaku. Ada benda yang Tuhan takdirkan kita tak lihat. Tapi adilnya Tuhan ini di hari kiamat bukan hanya untuk ia berlaku, tetapi untuk ia dilihat berlaku. Okey. Bila dia kata tak, aku tak nak bantah apa-apa. Aku tak kata pun malaikat yang menulis ini zalim. Tuhan tanya soalan yang kedua. Apa soalan kedua? Afalaka uzur? Engkau ada uzur tak? Mungkin kau ada uzur. Uzur ni maksudnya mungkin kau ni ada alasan. Mungkin masa kau buat tu dalam keadaan kau tak sedar ke, dalam keadaan kau zalim ke. Ni nak sebut ni 99 buku yang luahnya seperti mata memandang ni adalah amalan dosa dia. Ini lupa saya nak sebut tadi. Tuhan bentangkan pada dia 99 buku yang besar ni. 99 buku yang setiap buku seluah mata memandang. Bukan 99 tu luah dia seluah mata memandang. Bukan dikumpul-kumpul jadi 99 ni kita dah susun dah jadi luah 99 ni seluah mata memandang. No. 99 buah, setiap satu buah seluah mata memandang. Itu dia. Dan 99 ni semuanya menulis dosa dia. Menulis kesalahan dia. Malaikat tulis ni. Ni kesalahan dia, dosa dia, ni dosa dia, ni dosa dia. 99 buah. Masya Allah. Orang ni kita boleh kata jahat. Banyak buat dosa lah kita kata. Banyak buat dosa lah. Jadi bila banyak buat dosa, pahala tak ada. Pahala tak ada pun dicatat dalam buku sebesar itu. Kan? Dia orang ni teruk lah. Tiba-tiba orang teruk macam ni, Tuhan boleh bagi ruang. Afalaka uzur? Engkau ada uzur ke? Nak bantah tak? Nak kata malaikat aku ni zalim tak? Nak kata ada alasan tak? Mungkin kau jahil ke? Mungkin kau tersilap ke? Mungkin kau tak sengaja ke? Macam mana nak cakap sekarang? Tapi orang ni yang ditanya soalan begini, walaupun di dalam dunia dia jahat, tapi di akhirat dia tak boleh jadi jahat dah. Di akhirat dia tak boleh jadi jahat. Dia tak boleh tipu dah. Kenapa tak boleh tipu? Kerana Allah Azza wa Jalla mengetahui kesemuanya. Kalau mulut suka menipu dalam dunia, Allah Ta'ala boleh tutup mulut tu di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada hari tersebut, pada hari ini, iaitu hari akhirat, Tuhan kata, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka pula akan bercakap dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Jadi Tuhan memberikan ruang, memberikan peluang kepada orang yang berdosa di hari akhirat. Ini termasuk di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Taala kata apa? Inna ghadabi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku telah mendahului marahku, murkaku. Allah Taala mempunyai sifat rahmat. Allah Taala sayang kepada hamba-Nya yang saleh. Allah Taala sayang kepada orang yang buat baik. Tapi dalam masa yang sama Allah Azza wa Jalla murka kepada orang yang berdosa. Allah Ta'ala murka kepada orang yang melakukan maksiat. Allah Ta'ala murka kepada orang yang fasik. Jadi Allah ada sifat rahmat, Allah ada sifat murka. Tapi di antara dua sifat ini Tuhan nyatakan pada kita, inna rahmati sabaqat ghadabi, kama sesungguhnya sifat rahmat dan sifat azab, sifat murka ni ada pada Tuhan. Tapi Tuhan kata di antara keduanya ini, sifat marah atau sifat rahmat itu mendahului sifat murka. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain. Jadi walaupun orang itu layak untuk dimurkai kerana 99 buku yang besar-besar menulis dosa ni, layak untuk dia dimurkai, tapi tetap Tuhan memberikan rahmat pada dia. Inilah maksud yang Allah Taala kata sifat rahmat Allah itu mendahului daripada sifat murka. Allah Taala ada sifat murka, tapi rahmat mendahului. Tuhan sayang, berikan peluang, berikan ruang. Mungkin ada uzur, dia kata la ya Rabb, tak ada. Tidak ada wahai Tuhan. Apa Tuhan kata? Bala. Bahkan ada. Tuhan pula tolong jawab untuk dia. Bahkan ada. Tuhan kata, inna laka indana hasanah. Sesungguhnya bagi kamu ni, di sisi kami ada satu kebaikan. Ini Tuhan sebut. Kamu ada kebaikan di sisi kami. Orang ni macam pelik, dia tak sedar. Kan? Dia macam tak sedar. Kebaikan apa pula? Kan? Wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Tuhan ingatkan dia balik. Tuhan kata, engkau ada kebaikan di sisi kami. Kau tak sebut pun tak apa. Kami tahu. Dan hari ini tidak ada sebarang kezaliman akan berlaku pada kamu. Apa makna? Bila Tuhan kata, pada hari ini tidak ada sebarang kezaliman yang akan berlaku kepada kamu. Hari ini tu hari kiamat lah. Hari mahsyar lah. Seolah-olah Tuhan Azza wa Jalla nak memberikan isyarat bahawasanya keadilan mutlak hanya akan berlaku di akhirat. Bila Tuhan kata la zulma 'alaika al-yawm, hari ini tidak akan ada kezaliman, Allah Ta'ala nak isyaratkan dalam dunia ni mungkin ada keadaannya kita tak dapat keadilan. Ada keadaan. Ada waktu keadilan akan muncul. Bila Nabi SAW menang lawan dengan orang-orang Quraisy di Badar, keadilan itu muncul. Tapi bila Nabi kalah di perang Uhud, keadilan itu tidak datang kepada Nabi SAW pada ketika itu. Kerana apa? Kerana ada di kalangan sahabat Nabi. Keadilan tu keadilan untuk diri kita lah. Pada Allah ia tetap adil. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi yang tak dengar cakap Nabi. Kan? Ada di kalangan sahabat Nabi yang tak dengar cakap Nabi. Nabi kata jangan turun daripada bukit pemanah ni, dia turun. Jadi kalah. Kan? Jadi kita tak rasalah keadilan. Ada orang yang dituduh secara dusta,
dihukum secara dusta, difitnah, dan orang percaya. Kita rasa dunia ni tak adil. Memang ada waktunya kita tidak mendapat keadilan daripada hukuman dunia. Tambahan pula kalau hukuman itu tidak mengikut hukuman Allah Azza wa Jalla, lagilah tak adil. Tapi jangan risau, keadilan itu akan muncul di akhirat. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat. Nabi kata, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa itu golongan muflis? Para sahabat kata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Muflis di kalangan orang muflis di sisi kami ialah orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada harta. Orang yang miskin, itu muflis. Sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa qatala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar." Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata, bila sahabat kata muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada harta, yang tak ada duit, Nabi SAW betulkan balik muflis yang sebenar bukan muflis dalam dunia. Muflis itu ya muflis, tapi itu muflis dunia je. Nabi kata, "Al-muflisu min ummati." Muflis daripada kalangan umat aku ni, "May ya'ti yaumal qiyamati bis salah wa zakah wa siyam." Muflis daripada kalangan umat aku ni ialah orang yang datang di hari akhirat nanti membawa pahala. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Tapi dia datang dalam keadaan di dunia dia pernah maki orang. Dia pernah pukul orang. Dia pernah tumpahkan darah orang. Dia pernah bunuh orang. Apa dia buat? Apa Tuhan buat kat dia? Wa a'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Dia buat zalim kat orang dalam dunia. Dan Allah Ta'ala akan hukum di akhirat. Allah Ta'ala hukum mereka ni, dia ni di akhirat atas kezaliman yang dibuat pada orang lain. Wa a'ta hadha min hasanati. Tadi dia datang banyak bawa pahala. Tuhan ambil pahala dia. Bagi sekadar kezaliman dia tu, Tuhan gantikan, kontrakan dengan pahala dia tu. Pahala dia tu bagi pada orang yang dia zalimi. Tuhan bagi pada orang ni, Tuhan bagi pada orang ni, Tuhan bagi pada orang ni. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Sehinggalah apabila kebaikan dia tu habis, pahalanya tu habis, sedangkan dia belum lagi selesai membayar hutang dia, kan? Dia tengok pahala dia banyak tadi, Tuhan dah ambil bedak-bedak kat orang sana orang sini sebab dia banyak buat dosa kat orang, dia banyak buat zalim kat orang. Yang tinggal dosa dia, kan? Yang tinggal dosa dia je. Maka adakah Tuhan nak ambil dosa dia pula bagi pada orang yang dizalimi? Tak. Tuhan tak ambil dosa dia. Dosa dia kekal macam tu. Pahala dia yang ambil. Tuhan ambil dosa orang yang dia zalimi itu, pergi letak atas dia, dan dia dicampakkan masuk dalam neraka. Maksudnya kalau dia punya pahala dah habis, sedangkan kezaliman dia banyak buat kat orang, Tuhan tak ambil dosa dia pula. Tuhan ambil dosa orang yang dia zalimi itu sekadarnya kontrakan dengan kezaliman dia. Maksud dosa orang yang dizalimi itu akan kurang, akan dicampak atas dia. Dia Tuhan ni, dia Tuhan ambil, campak masuk dalam neraka. Nabi kata itulah muflis yang sebenar. Itulah muflis yang sebenar. Jadi bila Tuhan kata kat sini, wa innahu la zulma alayka al-yawm, hari ini tidak ada kesebarang kezaliman yang akan berlaku pada kamu, Tuhan nak isyaratkan dalam dunia ni mungkin ada keadaan kezaliman yang orang buat kat kita, kita tak dapat pembelaannya secara adil di dalam dunia. Kita tak dapat. Mungkin ada keadaannya. Mungkin ada keadaan kita dapat.
Tapi ada keadaannya kita tak dapat. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya baca tadi, ada kezaliman yang Allah Azza wa Jalla akan selesaikan di akhirat dengan membayar menggunakan dosa dan pahala. Seperti cara yang telah saya huraikan tadi. Tapi bila sampai ke negeri akhirat, tidak ada sebarang kezaliman lagi. Ketika mana Allah Azza wa Jalla berhukum, ketika mana Allah Azza wa Jalla menghitung, tidak ada kezaliman pada perhitungan Allah Azza wa Jalla. Itu benda yang kita kena percaya. Hukuman Allah adil semuanya di akhirat. Tapi di dunia, mungkin kita dizalimi oleh seseorang. Tapi adakah dia terlepas? Tak. Sesiapa yang buat zalim pada orang lain, dia tak akan terlepas. Sama ada Tuhan akan balas di dunia, ataupun Tuhan akan balas di akhirat. Ya? Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Macam mana ayat tu? La tahsab wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan sekali-kali menyangka Allah Azza wa Jalla leka dan lalai terhadap apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla hanya melewatkan hukuman ke atas mereka pada satu hari nanti di mana dibeliakkan mata-mata. Pada hari tersebut tidak ada kezaliman lagi. Mungkin dalam dunia kamu boleh rasa kamu berkuasa. Kamu boleh buat zalim dan kamu rasa tak ada siapa boleh ambil tindakan pada kamu. Mungkin. Tapi di akhirat tak mungkin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sesiapa yang dibunuh di akhirat, sesiapa yang dibunuh di dunia secara zalim, dia akan ambil tangkap orang yang bunuh dia secara zalim tu, dia akan bawa di hadapan Allah, dia akan minta untuk dilakukan perhitungan. Kan? Kita ni bila tengok kes-kes pembunuhan, bila kita tengok kes-kes pembunuhan, kadang-kadang kita rasa orang yang dibunuh tu tak berdaya. Macam kes yang baru ni, kes tekap streka kan. Kita tengok dia mati disebabkan oleh tekapan streka tu dan dia tak berdaya waktu tu. Tangan diikat. Nak berlawan macam mana? Dah lah ramai. Yang pukul dia tu belah-belah orang. Yang tekap streka ada 5 orang. Yang bersubahat untuk suruh tekap streka ada 1 orang. Sampai mati dia. Kalau kezaliman itu berlaku di hari akhirat nanti, akan ada perhitungan. Yang mana perhitungan itu tidak ada kezaliman lagi padanya. Wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Hari ini tidak ada lagi kezaliman yang akan berlaku, yang akan menimpa ke atas kamu. Ni Tuhan sebut kat siapa ni? Tuhan sebut pada orang yang berdosa. Yang buku dosa dia tu 99 buah. Setiap satu seluah mata mandang. Itu pun Tuhan kata tak ada zalim kat dia. Apatah lagi kalau orang tu memang baik. Kalau orang tu dosa dia tak sebanyak ini, lagilah akan dapat keadilan. Tuhan itu bersifat adil pada sesiapa pun apabila sampai ke negeri akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila kita baca hadis-hadis yang seperti ini, kadang-kadang kita rasa dunia ini walaupun ada kalanya memenatkan, walaupun ada kalanya kita rasa macam lambat keadilan itu nak muncul, walaupun kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, sukar untuk aku melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pendakwah di atas muka dunia ini. Ya Allah, aku rasa begitu ramai manusia yang cuba untuk memesongkan kata-kataku walaupun aku menyeru kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Tapi tuan-tuan, ketahuilah, kezaliman yang berlaku
penindasan yang berlaku akan berakhir apabila kita sampai ke negeri akhirat. Jadi sebab itu kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Biarpun kita tak dapat keadilan dalam dunia ni, no big deal. Biasa je kita laluinya. Kita hadap. Kita jalan seperti biasa. Tapi kalau ada waktu dah teruk sangat, kita boleh ambil tindakan. Boleh saman, tak ada masalah. Tapi ada waktu-waktu kita nak saman pun macam, susah kan nak saman ni sebab apa? Sebab dia pakai fake account. Macam mana kita nak saman? Alamat dia pun kita tak tahu. Individu tu pun kita tak tahu. Mungkin dia duduk di luar negara. Nak ambil tindakan pun kita tak tahu negara mana kan. Tapi, percaya. Percayalah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-Nya apabila sampai di negeri akhirat nanti insya-Allah. Bila Tuhan kata tidak ada kezaliman yang akan berlaku, fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba keluar satu kad kecil yang pada kad itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada keluar satu kad kecil, yang mana kad kecil ini padanya tertulis, pada kad itu tertulis, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Maksudnya orang yang berdosa ni dia ada iman, akidah dia jaga. Walaupun dia berdosa, tapi akidah dia dijaga. Akidah dia tak batal. Cuma dia berdosa je lah. Dia ada akidah. Waktu dia meninggalkan dunia tu dia ada akidah. Sebab Nabi SAW pernah sebut, siapa yang menyebut kalimah ini khalisan min qalbihi, dalam keadaan dia menyebut itu ikhlas dalam jiwanya, ikhlas dalam jantungnya, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Jadi maksudnya pentingnya keimanan, pentingnya la ilaha illallah ni, penting kalimah ni untuk kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu kena hati-hati, kena jaga-jaga. Jangan sampai akidah itu terbatal dalam keadaan kita tidak sedar. Sebab kita selalu belajar berkenaan dengan perkara yang membatalkan salat, perkara yang membatalkan puasa. Kita juga kena belajar perkara yang membatalkan iman, perkara yang membatalkan Islam. Kadang-kadang kita tak belajar pun perkara yang membatalkan iman, membatalkan Islam. Takut-takut kita tak sedar terbuat benda tu. Jadi sebab tu kena belajar tu. Nawaqidul iman, perkara yang boleh membatalkan iman. Perkara yang boleh membatalkan iman ni kita kena belajar juga supaya kita tak terjebak dalam perkara yang boleh membatalkan iman dalam keadaan kita tak sedar zahir. Sebab tu kita kena syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Jadi keluarlah kad ni. Kad ni ada tulis situ, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penting ni. Kenapa penting? Kerana kad ni lah yang menentukan nasib dia. Okey, tengok. La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah bermakna la ilaha. Kalau orang Arab ni, siapa yang belajar Arab dia tahu. La ilaha, bila bagi atas je lepas la tu, la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan. Maksudnya, la ilaha dengan makna la nafiyah lil jins, menafikan segala jenis. Sebab itu akidah Islam ni, dia nafi dan isbat. Nafi, isbat. Nafi dan isbat. Nafi dulu, lepas tu baru isbat. Apa maksud nafi dan isbat? Nafi sebarang jenis Tuhan. Tak ada Tuhan langsung. Illallah, kecuali Allah. Satu orang, dia tak boleh kata dia Muslim, melainkan dengan cara ini.
menafikan sebarang jenis Tuhan melainkan Allah. Kalau satu orang dia kata saya ni sebenarnya mengaku Allah tu Tuhan saya, tak boleh lagi. Belum jadi Muslim. Sebab mengaku Tuhan, mengaku Allah sebagai Tuhan juga diakui oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pun mengaku Allah tu Tuhan mereka. Sebab itulah bapa Nabi nama Abdullah. Siapa yang ubah nama bapa Nabi tu? Abdul Muttalib. Sebelum daripada Nabi diutuskan jadi Rasul kan? Ya, sebelum diutuskan jadi Rasul. Orang Quraisy menamakan Kaabah dengan gelaran Baitullah. Tapi kenapa orang Quraisy ini masih lagi tak dianggap beriman selain daripada mengucapkan kalimah ni? Kerana orang Quraisy di samping mereka mengakui Allah Tuhan mereka, mereka juga menyembah selain pada Allah. Sebab itu dalam talbiyah orang-orang Quraisy waktu mereka buat haji di zaman jahiliyah, mereka menyeru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak, yang bermaksud labbaik Allahumma labbaik, kami sahut seruanmu ya Allah sahutan demi sahutan, labbaik la syarika lak labbaik, seruan ataupun sahutan, kami sahut seruanmu, kami sahut seruanmu yang mana engkau itu satu Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi engkau kecuali illa syarikun huwala, kecuali sekutu yang kau jadikan untuk diri engkau. Tamlikuhu, engkau memiliki dia, wa ma malak, dan apa yang dia miliki. Boleh jadi kita maksudkan dan dia tidak memiliki apa-apa pun. Dua-dua makna boleh. Ini talbiyah orang Quraisy. Berbeza dengan talbiyah kita. Talbiyah kita kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, kami sahut seruanmu ya Allah, kami sahut. Labbaik la syarika lak labbaik, sahutan Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, laka, untuk engkau wahai Tuhan, wal mulk, dan kekuasaan juga untukmu wahai Tuhan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kalau talbiyah yang kita ucapkan pada hari ini itu talbiyah tauhid. Talbiyah tauhid yang mengatakan Allah langsung tidak ada sekutu baginya. Tapi talbiyah orang-orang Quraisy di zaman dulu, dia kata illa syarikun huwalak, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya kecuali sekutu yang dia jadikan untuk dirinya. Mereka jadikan sekutu bagi Tuhan, lepas tu mereka bohong, mereka kata Tuhan tu yang ambil sekutu tu untuk jadi sekutu dia. Ini adalah satu pendustaan daripada puak-puak Quraisy yang menyebabkan mereka itu akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka kerana mereka telah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak jadi Muslim bukan hanya mengaku Allah itu sebagai Tuhan, kerana itu telah dilakukan oleh Quraisy, tetapi mesti menafikan sebarang jenis Tuhan melainkan hanyalah Allah. Yang ni Quraisy tak lewat. Sebab itu Quraisy keberatan nak menyebut la ilaha illallah. Sebab mereka tahu sebut aja la ilaha illallah, terpaksa lupakan penyembahan Lata, terpaksa lupakan penyembahan Uzza, terpaksa lupakan penyembahan terhadap Manah. Kerana apa? Kerana ini semua berhala Quraisy. Berhala Hubal yang dibawa perang. Mereka sembah berhala-berhala ni. Mereka minta hajat daripada berhala ni. Mereka minta tolong daripada berhala ni. Tapi bila ditanya kenapa engkau sembah berhala-berhala ni, apa jawapan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah berhala ni, kami tak sembah dia, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maksudnya kami sembah mereka ni, kata Quraisy, kami sembah berhala ni semata-mata untuk mereka ini dekatkan diri kami kepada Allah. Kami kan banyak dosa.
Kami kan banyak dosa, jadi kami terpaksa minta dekat perantara ni. Perantara ni tak ada dosa. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bukan mereka tak percaya ke Allah, mereka percaya. Bukan mereka kata Allah Ta'ala itu tak wujud. Mereka tahu Allah Ta'ala wujud. Tapi mereka tidak mengesakan Allah. Mereka tidak bertauhid kepada Allah. Mereka tidak melaksanakan tauhid uluhiyah. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada sebarang Tuhan yang memiliki, yang mentadbir, yang berkuasa secara mutlak. Illallah, melainkan hanyalah Allah. Dan lafaz ini merangkumi penyaksian tiga-tiga akidah. Rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Rububiyah, tidak ada sebarang Tuhan yang berkuasa. Tidak ada sebarang Tuhan yang mentadbir. Tidak ada sebarang Tuhan yang mencipta. Illallah, melainkan Allah. Tidak ada sebarang Tuhan yang aku sembah dengan kebenaran melainkan Allah. Tidak ada sebarang Tuhan yang layak untuk diesakan melainkan hanyalah Allah. Tidak ada sebarang Tuhan yang bersifat dengan sifat yang sempurna melainkan hanyalah Allah. Tidak ada sebarang Tuhan yang zatnya itu dan sifatnya itu tidak sekali-kali sama dengan makhluk melainkan hanyalah Allah. Jadi kita menetapkan hanya Allah, nafikan yang lain, tetapkan hanya Allah. Itu akidah Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Hambanya dan rasulnya. Kenapa disebut hamba dulu, lepas tu baru rasul? Kerana Nabi itu walaupun telah menjadi rasul, sekali-kali sifat hambanya itu tidak hilang. Walaupun ada sebahagian orang nak mengangkat Nabi itu lebih daripada martabat kenabiannya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini kita seimbang. Kita tak melampau, kita tak melebihi had. Kita kata apa? Kita kata Nabi itu adalah Nabi. Nabi itu adalah Rasul. Tapi dalam masa yang sama, dia tetap hamba. Sebab itu ketika Nabi SAW tulis dalam surat kepada Maharaja Rom, Nabi mengatakan min Muhammadin abdillahi wa rasuli ila Hirqal azimir Rum. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasul, kepada Heraklius, orang besar Rom. Kenapa? Kerana Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius yang beragama Nasrani. Nasrani, kecintaan mereka kepada Jesus begitu hebat. Kecintaan mereka kepada Jesus begitu tinggi. Sedangkan Jesus itu adalah Rasul mereka pada asalnya. Tetapi kecintaan yang melampau itu telah menjadikan mereka mengangkat Jesus daripada martabat kenabian kepada martabat ketuhanan, dan akhirnya mereka sembah Jesus. Bahkan kalau kita tengok orang Kristian hari ini, lebih banyak menyebut nama Jesus berbanding menyebut God. Lebih banyak menyeru Jesus untuk minta tolong berbanding menyeru Tuhan. Jadi Nabi SAW mulakan surat hamba Allah dan Rasulnya. Maksud kalau kau beriman dengan aku wahai Heraklius, kena tahu. Kena tahu, aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, aku kekal hamba. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang besar, peristiwa yang ajaib, Allah Ta'ala mulakan dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Yang memperjalankan hamba. Nabi Muhammad SAW kekal hamba. Walaupun diperjalankan dengan satu perjalanan yang ajaib. Kemuliaan, keagungan, kebesaran dan kudrat yang luar biasa. Kudrat yang sangat hebat yang tidak tertandingnya. Hanyalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka layaklah Allah Ta'ala itu disembah. Diberikan dengan ucapan Subhanalladzi, Maha suci Tuhan. Yang kudratnya, yang iradatnya tak sama dengan kudrat dan iradat makhluk. Ya? Dan Rasulnya. Dan kita kena beriman Nabi itu, walaupun hamba, dia adalah Rasul. Cinta kat Nabi
oleh kerana dia Rasul, walaupun dia hamba Tuhan, tapi oleh kerana dia Rasul, cinta pada Nabi itu kena lebih daripada cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Waktu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dia cinta lebih berbanding ibunya, ayahnya dan anaknya dan manusia keseluruhannya. Jadi kena cintakan Nabi lebih. Walaupun dia manusia, ya, tapi dia Rasul. Orang lain manusia, hamba Tuhan, tapi dia bukan Rasul. Nabi, hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul. Cintakan Nabi lebih daripada makhluk lain. Ya, tapi jangan keluarkan Nabi itu daripada martabat keinsanannya. Ma ana illa basyarum mislukum. Tidaklah aku ini melainkan basyarun mislukum. Manusia seperti mana kamu. Okey. Bila keluar je kad kecil ni, maka Tuhan pun berfirman, uhdur waznak. Bawakan timbangan kamu. Bawa dacing kamu. Hadirkan dacing kamu. Jadi orang ni, manusia ni, dia pun tanya kat Tuhan. Dia kata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Wahai Tuhan, ni kad ni macam mana kita nak banding dengan buku-buku yang besar ni? Ni kad kecil je. Buku-buku ni besar belaka ni. Apa Tuhan kata? Fa innaka la tudlam. Sesungguhnya kamu itu tidak dizalimi. Kamu tak dizalimi. Bawa aje lah. Itulah maksudnya. Aja. Aku suruh bawa. Maka dia pun bawa. Tuan-tuan, ini satu benda yang kita kena sedar. Bila disebut, kita memang ahli sunnah, kita beriman sampai negeri akhirat, sampai dekat padang mahsyar, sememangnya kita ni akan ditimbang amalan, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan mereka masuk syurga tanpa hisap. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tu, tak perlu dihisap lah. Tapi kebanyakan manusia akan dihisap, akan ditimbang amalan. Akan ditimbang. So macam mana timbang amalan ni? Timbang amalan ni letak amalan baik belah sini, amalan jahat sebelah lagi. Dacing-dacing. Macam lambang Barisan Nasional tu. Saya bukan nak kempen sangat pun. Lambat lagi pilihan raya pun. Tapi itulah dacing. Dacing ni akan ada di hari akhirat untuk Allah Ta'ala timbang amalan manusia. Timbang depan-depan manusia dan tengok, manusia tengok. Timbang ni untuk apa? Untuk mengetahui mana yang lebih berat. Dosa lebih berat ke pahala lebih berat? Kalau dosa lebih berat, masuk neraka lah dia. Sehingga dosanya selesai dibakar. Kalau pahala yang berat, maka masuk syurga lah dia. Tuan-tuan, persoalan yang kita kena sedar, walaupun kita belajar akidah, akan ada timbangan di hari akhirat untuk menimbang amal baik dan amal buruk. Dan untuk timbang amal baik dan amal buruk, persoalan yang kita kena percaya dan kita kena yakini. Apa dia? Apabila sampai ke negeri akhirat nanti ni, Allah Azza wa Jalla dah tahu daripada awal yang kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tak perlu timbang pun. Tak perlu timbang pun. Nak timbang apa? Kalau kita fikir dengan keimanan kita dan akidah kita, sewaktu kita belum lahir pun, Allah Ta'ala dah perintahkan malaikat untuk datang ke perut ibu kita, tiupkan roh dan tulis 4 perkara. Kan dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW kata apa? Summa yursalu ilaihil malak. Bila sampai ketika bayi dalam janin ni, sebagian ulama kata 120 hari. Bila sampai 120 hari, akan dihantar malaikat pada kita dalam perut mak kita ni. Summa yursalu ilaihil malak. Dihantar malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat akan tiupkan ruh pada janin itu. Summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu akan disuruh untuk tulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi' aw sa'id. Menulis rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia ni bahagia ke celaka? Bahagia ke sengsara?
Ahli syurga ke ahli neraka? Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah sebut. Dalam hadis Nabi SAW duduk dengan para sahabat, lepas tu Nabi masuk dalam rumah, Nabi bawa dua buku, satu belah kanan, satu belah kiri. Nabi kata belah kanan ni nama-nama ahli syurga. Nama dia, nama bapak dia, nama tok dia semua ada. Yang ni nama ahli neraka. Belah kiri Nabi ni nama ahli neraka. Nama dia, nama bapak dia, supaya tak tukar lah. Maksudnya nama-nama telah pun ada. Jadi nak buat apa timbang? Kan dalam hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Dalam hadis yang sama lah saya baca tadi, hadis Ibn Mas'ud tadi. Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina jannah illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di kalangan manusia ni beramal dengan amalan ahli syurga. Tak tinggal jarak antara dia dengan syurga melainkan hanyalah satu hasta. Melainkan hanyalah satu hasta. Tapi catatan Tuhan mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada di kalangan kamu juga satu orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tinggal antara dia dengan neraka melainkan hanyalah satu hasta. Lalu dia beramal dengan amal. Faisbiqu alaihi alkitab, catatan Tuhan mendahului. Dia beramal dengan amal ahli syurga, dia masuk syurga. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala Maha tahu. Ada satu orang, dia beramal dengan amal ahli syurga, dekat dah nak meninggal, nak masuk syurga, satu hasta je tinggal. Tapi catatan Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dia ni akan beramal dengan amalan ahli neraka. Dia masuk. Dia masuk neraka. Dengan amalan ahli neraka. Jadi kufur dia. Di akhir hayat dia. Semua amalan baik dia gugur. Ada yang kata, masa dia buat amalan baik itu pun, dia buat dalam keadaan tak ikhlas. Dia buat dalam keadaan riak. Dia masuk neraka. Ada manusia yang beramal dengan amalan ahli neraka, dekat-dekat nak meninggal, dekat nak masuk neraka. Tuhan tahu, dia ni akan masuk syurga. Kan Tuhan paksa tak? Tuhan bagi pilihan kan? Dia pilih untuk jadi baik. Mati dia dalam keadaan beriman. Masuk syurga dia. Seperti mana yang bunuh 99 nyawa tu, mati dalam keadaan dah bertaubat. Jadi maksud Tuhan tahu daripada awal ni. Habis itu nak buat apa timbang? Saya beritahu tadi kan. Daripada awal lagi Tuhan bagi ruang untuk berhujah kalau ada benda tak puas hati. Ni timbang ni proses untuk tunjuk keadilan Tuhan. Tuhan nak tunjuk keadilan dia. Tuhan tahu dah, tanpa timbang Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan nak tunjuk pada manusia. Ni dosa yang kamu buat, aku timbang. Kamu tengok. Kamu tengok proses. Memang banyak lagi dosa daripada pahala. Sebab tu kamu layak masuk neraka. Na'udzubillah. Maka dia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhan. Dan Tuhan juga nak menunjukkan rahmat. Orang yang memang baik, pahalanya banyak daripada dosa, dia tengok dosa dia. Ada juga dosa aku ya. Tapi Alhamdulillah lah. Pahala aku lebih. Aku tak masuk neraka dulu. Untuk habiskan dosa aku. Tapi oleh kerana dosa tu sikit, masuk syurga dan Allah Ta'ala ampunkan dosa yang dia buat tu kerana pahala lebih banyak. Dan bila dia masuk syurga selama-lamanya. Walaupun pahalanya itu sikit. Walaupun pahalanya itu taklah selama-lamanya. Taklah terlalu banyak untuk dia melayakkan dia untuk masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Maka rahmat Allah Ta'ala ditunjukkan. Keadilan Allah Azza wa Jalla ditunjukkan. Ketika mana proses penimbangan berlaku. Jadi itu sebabnya. Maka Tuhan kata, kamu tidak dizalimi. Fadudha'u sijillat fi kaffah. Dia letakkan buku-buku yang banyak tu di satu kawasan, di satu bahagian. Wal bitaqah fi kaffah. Dan kad tu di satu bahagian yang lain. Fatashatis sijillat. Bila letak je, maka terangkatlah buku besar tu. Wathaqulatil bitaqah. Kad itu terangkat. Walaupun kad tu kad kecil. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Nabi SAW kata, tidak ada yang boleh berat dengan nama Allah. Hadis ini menjadi polemik di kalangan para ulama. Bagaimana? Kan, macam mana boleh kata bitaqah tu, macam mana boleh kata kad kecil tu boleh menyelamatkan orang? Pertama nak sebut kelebihan tauhid lah. Kelebihan akidah. Akidah aja yang boleh selamatkan kita daripada masuk dalam neraka selama-lamanya. Kalaulah kata orang tu dia berdosa pun,
Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka, tapi selagi mana akidah dia ada, maka selagi itu dia akan masuk ke dalam syurga juga, walaupun dia dibakar sekejap dalam neraka. Bukanlah sekejap, walaupun dia dibakar dalam neraka dulu. Itu pertama. Yang kedua, kita kena percaya kita ni ada malaikat yang ikut. Daripada awal kita hidup sampai sekarang, malaikat tu tulis. Amalan baik ditulis, amalan jahat ditulis. Jadi bila mana sampai ke negeri akhirat, dia akan keluarkan balik catatan tu. La yuqaddiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Dia tak tinggal semua, ditulis. Dia tak tinggal semua, yang kecil yang besar semua ditulis. Semua ditulis. Itu malaikat. Dan kita kena percaya bahawasanya ya, perhitungan akan berlaku secara terbuka, melainkan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk tutup aib dia. Sebab itu kita kena tutup aib orang supaya Allah Ta'ala tutup aib kita di hari akhirat nanti. Dan amalan manusia akan ditimbang. Cuma para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata amalan tu ditimbang, ada yang kata buku ditimbang, ada yang kata orang tu ditimbang. Kerana kesemuanya ada disebutkan di dalam hadis. Hadis ni sebut buku ditimbang, ada riwayat sebut amalan ditimbang, ada yang disebut orang tu ditimbang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi yang pastinya akan ditimbang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Ada satu soalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seseorang itu akan sedar dirinya terkena istidraj? Ada yang sedar dan ada yang tidak sedar. Sebenarnya yang berlaku kepada Firaun, yang Allah Ta'ala berikan kuasa kepada Firaun, berikan kekuasaan, berikan kekuatan, berikan sokongan rakyat kepada dia, itu istidraj. Dan dia tak sedar pun. Sehingga bila mana dia nak mati, dan keimanan dia pun ketika mana nyawa dah sampai kat kerongkong. Ketika mana disebut amantu bi rabbi Musa tu, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa tu, nyawa dia dah sampai kerongkong, dah tak dikira dah iman dia pun. Maka sebab itu ada di kalangan manusia yang sedar itu istidraj, ada yang tak sedar. Jadi kita kena banyak doa pada Allah supaya Allah Ta'ala hantarkan teguran-teguran apabila kita sentiasa terlupa, sentiasa leka dengan dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang saya boleh sampaikan pada malam ni. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir pada malam ini. Terima kasih kepada bukan Nur, Tafaqufiddin, tim Tafaqufiddin, Datin Alia dan tim Hajah Hili dan semua. Moga-moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.